Tu sebenarnya kan ini Kodenshi fiber kan. Bila you pakai, you kenakan dekat kulit you, Kodenshi fiber ni dia ada ceramic. Kita panggil bioceramic. Dia serap tenaga haba tubuh badan kita, dia tukarkan tenaga haba, dia transfer tenaga haba tubuh badan kita menjadi tenaga terapi far infrared yang gelombang dia, wavelength dia tu sama dengan vibration of water molecule dalam darah. Bila water molecule bergerak kan, dia gerakkan water molecule dalam darah tu, itulah yang membawa you punya nutrisi, oksigen kepada sel yang duk tunggu, dan dia bawa balik juga hasil perkumuhan daripada biochemistry reaction untuk dikeluarkan. Senang nak faham macam solar panel, okey? Kalau ini ini kan biasa you nampak solar panel dekat atas rumah orang. So ini macam solar panel letak dekat sini yang tukarkan tenaga cahaya matahari menjadi solar panel tu, yang tukar tau, menjadi tenaga elektrik. You tekan ni lampu punya switch, dapatlah tenaga elektrik. Macam Alora juga melancarkan pengaliran darah because dia tukar suhu tubuh badan kita, ditukar menjadi tenaga terapi far infrared yang diguna balik oleh tubuh badan kita untuk lancarkan pengaliran darah. Itu yang paling senang.